mereka pun tidak bawa cerita tu. Kita sekarang perlu satu mazhab Bukhari, tak perlu pakai mazhab Patni. Sebab dalam mazhab Patni, hukum-hukum bergantung kepada hadis sahih ada, hadis dhaif pun ada. Jadi kita tak mau amal hadis dhaif, kita mau sahih saja. Jadi kita mau amal sahih Bukhari saja. Okey, baik. Kalau nak amal hadis Bukhari saja, slogan kita pula ada satu, hadis sahih ini wajib amal. Maknanya setiap satu hadis dalam Bukhari semua wajib amal. Tak boleh tinggal satu hadis pun. Baik, saya akan tanya. Dalam Sahih Bukhari ada satu hadis. Suami isteri dah duduk bersama. Daripada pergaulan tu tidak keluar air mani. Okey. Setubuh saja suami isteri, tak keluar air mani. Tak wajib mandi. Sahih Bukhari. Oh ya. Hadis sahih. Cuba tanya siapa berani nak amal. Malam ni duduk dengan isteri, jangan keluar air mani. Pagi esok jangan mandi junub, mai sembahyang subuh. Jadi imam. Jadi imam pula. Siapa berani? Cuba angkat tangan. Tak ada siapa berani. Hadis sahih katanya wajib kita amal. Dia cakap pun tak habis. Menyampaikan ilmu separuh. Sepatutnya kena bagi tahu hadis sahih wajib amal ada dua syarat. Okey. Syarat pertama, hadis sahih itu tak boleh bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Okey. Barulah hadis sahih itu kita wajib amal. Yang kedua, hadis sahih itu tak boleh jadi hadis mansukh. Mansukh maksudnya hukum daripada hadis itu dah dibatalkan oleh Rasulullah. Walaupun sahih, dalam Bukhari ada, tak wajib amal. Kalau hadis sahih sama hadis sahih bercanggah, seperti hadis sahih tadi, tak keluar air mani, tak perlu mandi. Hadis sahih satu lagi ada. Bila suami dah duduk di antara dua paha dan dua tangan, maknanya setubuh, tak kira keluar air mani, tak keluar air mani, faqad wajabal ghusl, wajib mandi. Bercanggah dah dua hadis sahih. Bila dua hadis tu sahih tu bercanggah, ulama mujtahidin kena buat penyelesaian dulu. Nak pilih amal hadis mana, hadis sahih mana nak amal. Nak amal yang tak keluar air mani, tak wajib mandi ke? Ataupun musim sejuk kita amal hadis ni, tak payah mandi. Musim panas tak apa kita mandi. Kita sendiri jadi mujtahid. Akan jadi begitu. Ikut hawa nafsu ya? Ikut hawa nafsu. Kalau kita tidak ikut ulama, nak amal Quran Sunnah, kita akan jadi orang ikut hawa nafsu sendiri. Kita akan pilih yang mana kita suka, yang mana kita kenang, yang mana kita nak, kita akan pilih amal yang tu. Jadi, sebab tu ulama kata, bila jumpa hadis sahih sama sahih bercanggah, mereka akan buat penyelesaian dengan 2-3 cara. Dalam tu ada pula satu caranya menentukan hadis mana marjuh, hadis mana rajih. Di situ ulama guna banyak kaedah. Dalam kitab Al-I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min Al-Athar, Imam Hamdani kata, imam-imam mazhab nak selesai hadis sahih sama sahih bercanggah ni, ada 50 kaedah mereka guna. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi kata hampir 100 kaedah. Kita pun pandai hadis juga. Nak jadi ashabut tarjih, nak pilih dua hadis ni bercanggah, kita pun tengok mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Sahih kita amal, dhaif jangan amal. Jadi kita guna satu kaedah tu daripada 100-200 tahun dulu, mula paham ni wujud sampai sekarang. Bunyi satu kaedah tu. 49 lagi kaedah tak bunyi. Tak pandai. Jadi imam-imam dulu bila buat pemilihan, mereka tak sentuh pun sahih dhaif tu. Kadang-kadang dia guna kaedah lain. Jadi kita tak nampak di situ, kita ada ngita dengan sahih dhaif tu. Bila ijtihad imam tu nampak zahirnya tidak menepati dengan hadis sahih, kita bising,
imam ni tak betul. Imam Syafi'i pun tidak menepati. Macam-macam, seolah-olah kita lebih pandai pada Imam Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i, Imam Muzani ada, Imam Buwaiti ada. Ulama dah sampai darjat ijtihad dah, tapi tidak sampai peringkat Imam Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Ramli, imam ramai, tak mampu kita nak bilang. Ulama tu tak bunyi. Kita baru belajar kemarin dulu 2-3 patah. Tunjuk nak pandai lebih pada imam-imam mazhab yang hidup zaman Khairul Qurun tu. Kita hidup zaman Syarul Qurun. Ulama imam pak mazhab dengan imam hadis 6 imam hidup dalam zaman rapat dengan zaman Rasulullah. Kita ni rapat dengan zaman Dajjal. Dapat apa nama, bisikan daripada kuncu-kuncu Dajjal akan merosakkan agama. Itu. Jadi perlu kita teliti semua tu dengan halusin. Jadi nak amal satu-satu hadis, banyak perkara kita kena tahu. Setakat kita tahu sahih dhaif saja tidak jadi kerja.